mata, pukul bokek pun haram dah dosa besar. Nah, lepas pada syirik pada Allah, dosa besar sihir. Sihir ni dekat hantar ke orang, kita belajar kita seorang belajar sihir, haram dah. Kena laknat. Kita belajar jawab ke orang, kita buat saja-saja je kan. Jawab ke orang. Tak kena orang. Belajar sihir, dosa besar. Mati kena. Kena belajar sihir tu. Orang pun nak kena orang dua kali haram. Satu belajar sihir se, kedua kena orang pula dalam neraka. Siapa pergi rumah tukang sihir, dia nak tengok orang berubat, dia memang sihir. Tapi kita tak percaya, nak pergi tengok saja, nak ambil suasana je. Balik itu 40 hari dah terima sembahyang. Bila? Tak percaya, kita tengok saja. Sebab Nabi kata, man hatta kahinan la tuqbal salatu arba'ina yauma. Siapa pergi ke rumah tukang sihir, dia tidak diterima sembahyang. Apakah kau hantar sihir kau orang?